Okey geng. Hai, selamat pagi geng. Okey, pagi ni Wan nak adjust nak kutip balik kabel dekat DB ni. Ni DB lama tau, DB brand MEM nya DB. Ni. Cuma kita nak tambah MCB tu memang tak boleh tambah dah. MCB dia akan memang macam ni lah. Kalau kita nak tambah MCB, kita terpaksa buat satu DB baru dekat sini. Tapi ni akan try adjust bagi masuk tengok. Kemungkinan lah dia akan ada satu MCB tu, dia akan ada dua kabel kemungkinan lah. Tu lah Wan tak boleh nak buat apa. Sebab owner dia nak pakai balik DB ni. Kalau boleh dia tak mau nak tambah satu DB lah. Dia kata nampak tak cantik kan, dia nak pakai balik. Wan akan try adjust tengok DB ni sebaik-baik macam mana yang kita nak kutip dia kabel lagi. Geng, inilah hasil dia, nampak? Macam yang Wan cakap tadi nampak? Satu MCB dia mesti akan ada dua kabel, nampak? Dua. Yang satu kabel tu adalah untuk aircon dengan water heater. Yang ni kalau Wan nak kutip pergi ke belakang ni, kabel dia akan jadi lagi pendek DB ni kita nak kutip kabel tu bagi cantik dia susah sikit. Sebab DB ni dia tak macam dengan DB EPS lah apa DB ni dia ruang kosong kiri kanan kita nak masuk tengah tak boleh. Macam DB EPS dia ada sebarai-sebarai kita boleh masuk tengah, kita boleh masuk tepi kiri kanan Macam DB ni dia boleh lalu tepi saja untuk kabel. Okey, kalau kita nak tengok kan macam ni lah hasil dah. Macam Wan cakap tadi owner tak mau nak tambah DB, kita terpaksa adjust DB ni. Nampak? Dia akan ada kebanyakan MCB dia akan ada dua. Yang dua tu jangan risau, yang dua tu kebanyakan dia adalah soket 13 am tu lampu ada dua. Okey geng. Watch out lu geng.